Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Hari ni saya berada di Kerantung, Pahang. So saya ada dekat area Kerantung ni. Saya nak buat pemasangan Starlink dekat satu ladang ni. Tapi saya tengah tunggu owner yang ladang tu ambil saya, sebab kawasan yang saya nak masuk ni memang dalam. So nanti saya akan alih-alih barang ni masuk ke dalam kereta dia lah. Kawasan ni memang tak ada langsung lah signal untuk kata rangkaian mobile telefon tu. So dia orang duduk sini memang nak kepada internet lah. Sebabnya pekerja sini yang kadang-kadang bos dia tidur sini pun memang tak ada langsung untuk rangkaian internet. So untuk hari ni kita akan buat pemasangan untuk Starlink lah, untuk dapatkan internet yang lebih cemerlang dan laju. Kalau ikutkan dia orang ada je guna modem wifi, tapi modem wifi tu kadang-kadang jalan, kadang-kadang tak jalan lah. So modem wifi pun jenis modem wifi yang jenis cak ayam je. So hari ni kita akan guna kepada modem wifi yang lebih padu lagi, dan kita akan guna pada signal Starlink melalui daripada satelit lah. Okay, jom let's go gang, kita buat pemasangan untuk antena Starlink ni, internet Starlink ni. Alright, let's go. Untuk pemasangan internet Starlink ni saya dah buat pemasangan. Kalau kita tengok sini, ni adalah dia punya router. So antena dia, bos dia suruh saya pasang dekat sini. So saya dah pasang dekat bahagian sini dan dah siap alignment apa semua lah. So dah dapat lah kepada signal daripada satelit ni. Untuk plan yang dia guna adalah plan 129. Plan 129 ni kalau ikutkan dia dah jadi, sekarang ni dah jadi 100 Mbps. Tapi dalam masa yang sama ni, dalam sejam ni dia bagi lebih dulu, dan kemudian dia akan jadi kepada 100 Mbps. Dan kemudian selepas ini untuk plan daripada Starlink ni, untuk 100 Mbps ni dah tak ada. 129 ni dia akan naik kepada harga, tak silap saya, 135 lah. Untuk bulanan plan 135 ni 100 Mbps, dan plan 220 tu yang speed boleh sampai 300 tu dah jadi kepada 200 lebih lah. Nanti saya akan check balik untuk plan internet Starlink ni. So plan Starlink ni dah naik harga. Untuk plan 129 dah tak ada, dan plan 220 pun dah tak ada. So ni lah kita dapat. Untuk tugasan saya dekat sini dah selesai. Tugasan saya hari ni tak banyak sangat video. So yang mana yang nak mencari saya, nak buat pemasangan Starlink ataupun modem wifi pasang dengan antena parabolik, boleh pergi dekat ruangan description, ada saya punya nombor telefon. So kawasan sini dah test semua, memang dah tak ada masalah. Untuk Starlink memang dah boleh guna pakai. Kemungkinan dia orang akan pasang kepada router lah. Sebelum ni dia orang ada guna kepada modem yang lama tu. So modem ni memang tak kuat lah. So sekarang ni dah laju. Okay, kita berjumpa untuk next video yang akan datang. Yang mana yang belum subscribe boleh subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.